rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Baru buat live atau tidak? Maruh lah. Sudut ruang lingkup nombor 4 ya. Berapa bulan ni? 15. Sudut ruang lingkup ulumul Quran meliputi berbagai ilmu yang berhubung dengan Al-Quran. Jadi ilmu ulumul Quran tu lebih umum. Okey. Sedangkan jadi skop dia besar, skala dia ataupun skop dia besar. Sedangkan sudut skop ilmu tafsir bila berkaitan dengan pengungkapan makna Al-Quran untuk memperolehi tafsirannya, makna daripada ayat-ayat dan perkataannya. Masih lagi berkisar berkenaan dengan beza antara ulumul Quran dengan ilmu tafsir. Nanti confuse pula, benda beza ulumul Quran dengan ilmu tafsir ni. Inilah bezanya. Senangnya ulumul Quran lebih umum, ilmu tafsir itu cabang daripada ulumul Quran. Manakala sudut, skop dan ruang lingkup usul tafsir. Apa usul tafsir? Metodologi bagaimana nak mentafsir Al-Quran pula. Ialah ilmu yang berkaitan dengan metodologi. Saya sebut metodologi. Maksud metodologi, kaedah-kaedah yang diperlukan untuk ahli tafsir. Macam dah baca semalam kan? 5 lah ya. Ulumul Quran bertujuan memahami kandungan Al-Quran daripada berbagai aspek, kiri kanan depan belakang atas bawah. Sedangkan ilmu tafsir bertujuan mengungkap tafsir atau maksud. Tafsir ni mana maksud lah daripada ayat-ayat Al-Quran yang masih samar dan kurang jelas. Bahkan kepada orang Arab sekalian tafsir ya. Terjemah of course, tapi makna daripada terjemahan tersebut ya, makna daripada terjemahan tersebut, apa cerita dia, apa maksud dia, tak jelas. Dia suruh terjemahan memanglah, tapi kita terjemah pun kita tak faham lagi. Jadi kita nak apa maksud daripada terjemahan tu setelah diterjemahkan ke bahasa kita. Manakala usul tafsir pula, 3 ni bincang ya, bertujuan mengetahui panduan dan kaedah-kaedah dan teknik-teknik untuk mentafsir Al-Quran. Jadi 3 ya, dia bagi ulumul Quran, dia bagi ilmu tafsir, and then dia bagi usul tafsir. Which is nombor 6. Sudut perbezaan lain antara usul tafsir dan ulumul Quran, bahawa usul tafsir ini antara usul tafsir dengan ulumul Quran, satu disiplin ilmu yang mengkaji dan menganalisa secara khusus mengenai teknik, kaedah-kaedah, teknik lah ya, yang diperlukan serta harus diketahui untuk mentafsirkan Al-Quran. Sementara kajian ulumul Quran mengenai kaedah-kaedah penafsiran Al-Quran secara umum. Bagi saya dia ulang je. Dia kurang ulang ya. Ulumul Quran umum, ulumul Quran umum. So tafsir mengetahui kaedah teknik mentafsir Al-Quran. Berarti kata usul tafsir adalah salah satu cabang daripada ilmu Quran. Saya rasa ni pun dah berulang banyak kali. Yang secara spesifik, khusus membahaskan tentang dasar-dasar dan kaedah-kaedah untuk mentafsir Al-Quran. Dipanggil ilmu usulut tafsir. 17. Sudut kepentingan atau faedah ulumul Quran pula ialah untuk memahami Al-Quran dari berbagai aspeknya. Sebab ulumul Quran ni ibu dia. Ibu dia, tajuk utama dia, tajuk besar. Sedangkan kepentingan ilmu tafsir pula untuk memahami lafaz-lafaz Al-Quran dan makna yang sukar. Saya rasa pun dah ulang juga. Kurang lebih sama dia. Tapi apa beza dengan usul tafsir? Manakala kepentingan juga manfaat usul tafsir pula menghindarkan ahli tafsir daripada melakukan kesalahan atau kesilapan dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran. Saya rasa tidaklah susah ya. Ulumul Quran lebih umum, tafsir mengetahui maksud makna Al-Quran, usul tafsir bagaimana nak mentafsir, bagaimana nak mengetahui makna Al-Quran. Jalan kepada tafsir. Dia tak akan jumpa ilmu tafsir kecuali dia belajar usul tafsir terlebih dahulu. InsyaAllah kita sambung ke kelas yang ke-19, sudut persamaan ulumul Quran, ilmu tafsir dan usul tafsir
pada kelas yang akan datang. Allahumma arhamna